Apa tu? Tanaman kontan, cash crop. Tanaman singkat masa. Tanaman yang bawa pulangan cepat seperti sawi, kubis, bayam, jagung, betik dan lain-lain lagi. Saya nak tanya, adakah durian tanaman kontan? Kedua, sesiapa yang ceroboh hutan simpan boleh dijatuhkan hukuman penjara dan denda. Ingat lagi tak? Beberapa tahun yang lalu, seorang tentera bersara dipenjarakan 2 tahun dan denda RM50,000 kerana tanam sayur di hutan simpan. Baru-baru ni di Lipis, seorang lelaki didenda RM200,000 kerana membina kolam ikan di tanah milik kerajaan negeri. Ini bukan isu kaum. Undang-undang tetap sama untuk semua. Tapi persoalan besar, parti YB itu sendiri, DAP, adalah ahli kerajaan negeri. Bukan sahaja ada adun, malahan ada exco, ada timbalan speaker lagi. Jadi, kenapa tak bawa